الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا يا الله, lapangkanlah dada kami sekalian, yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami ini ya Allah orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Merekalah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka untuk beramal, dan merekalah orang-orang yang Allah telah membersihkan hati mereka dari sebarang keburukan syirik. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ahli, yang faham Quran. Merekalah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a'an malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami, sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardan muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang meminta kami berdoa untuk kesembuhannya, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kurniakan juga kepada kami hikmah, iaitu faham dalam agama. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan dikurniakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan kumpulan hamba-hamba-Mu ya salih. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkanlah juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni yang telah meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami, satulah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk, pandulah kami sentiasa dalam dengan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini sebahagian daripada yang ada dalam buku ni. Dalam buku yang kita akan belajar ni, kalau kita kumpul-kumpul dia jadi macam ni lah lebih kurang. Ini sebahagian, ada lagi beberapa bentuk yang ada tak masuk sebab whiteboard tak cukup. Nanti dia ada rasanya pertukar apa ni sumber, nanti anda tengok. Kalau muslimin muslimat jumpa yang penuh, bolehlah kopi bagi kepada ahli. Kita sama-sama bertukar-tukar maklumat. Kalau kita tengok dalam ni, kata dasar kat mana? Ini dia punya sumber kata dasar. Yang mula-mula tu, yang anda letak mula-mula itulah kata dasar yang dalam buku tu. Kata dasar ni, kalau kita baca satu-satu kalimah, fa'ailam kan? Fa'ailam. Tapi dia sebenarnya kata dasar ni, dia adalah fi'il madhi. Dia adalah fi'il madhi.
Fi'il madhi ni dia ada 3 wajah baca. Sama ada fa'ala, huruf sama, 3 tu je. Fa'in lam kan. Boleh dibaca fa'ala, fa'ula, fa'ila. 3 wajah baca. Bila pergi kepada mudhari', dia jadi berapa? 6. Jadi 6. Tak payah tulis sangat. Dalam ni ada. Ni ada. Dalam bab mana? Dalam ni ada dalam bab pertukaran tu. Muka surat 6. Muka surat 4. Muka surat 4. Muka surat itu nanti kita esok ni kita bincang macam mana ni kan. Cuba saya nak bayangkan dalam Quran satunya daripada fa'ilam dia akan berpecah berapa tu? Bentuk dia ni. Kalau kita tengok, ambilkan ini sebagai sumber, kita panggil apa? Sumber ke apa? Dia panggil wazan, penimbang. Semua kalimah lain ditimbang ikut ni. Carilah mana-mana kalimah yang ada dalam Quran akan ditimbang mengikut timbangan ni. Dia tak lari. Kalau maribat ni, dia tak lari. Jadi bahasa Arab ni satu bahasa yang spesifik, tepat, tak boleh nak ubah. Dan semua orang boleh belajar, dan semua orang boleh standard yang sama. Tak ada beza. Tapi kena sampai kepada tahap ni. Jangan memberi alasan kita ini apa? Bukan ustaz. Kita ini dah 60, 70. Itu bukan alasan depan Tuhan besok. Alasan usaha dah. Macam burung yang usaha tu. Burung apa? Burung kecil. Yang tolong Ibrahim tu. Walaupun sedikit dia akut je, usaha aja. Pasti kita akan dapat. Kan? Tahu burung apa? Bunciak ke? Dia pergi ambil air, dia pergi siram api Namrud yang membakar Nabi Ibrahim tu. Dah. Kita ibarat gitulah, kita usaha juga. Usaha. Okey. Baris kedua itu perubahan dari huruf fi'il madhi. Huruf yang ditambah, yang dia huruf tambah dia buat apa tu? Anda kumpulkan sa'altumuniha. Itulah huruf-huruf yang ditambah dalam bahasa Arab. Sa'altumuniha. Sin. Yang kedua hamzah, bukan alif tu. Sebab ada hamzah. Yang ketiga lam. Yang keempat ta. Yang kelima mim. Yang keenam waw. Yang ketujuh nun. Yang ke-8 ya. Yang ke-9 ha. Yang ke-10 alif. 10 je. Huruf tambah dalam Quran semuanya ada 10. Dalam yang kita contoh ni kan, tidak akan keluar huruf-huruf yang ditambah itu daripada 10 tu. Buang yang ditambah, dia akan kembali balik tu. Fa'ilam tu kembali balik kepada pangkal asal dia. Gitu. Contoh kalau fa'ala, fa'ila, fa'ula, yang awal tu kita terima apa? Dia telah membuat. Dia telah membuat. Tapi kalau tambah, kita ambil yang pertama dulu. Kalau tambah daripada
fa'ala, fa'ula kita tambah madhi, fi'il madhi belaka tu. Yang barisan kedua ni fi'il madhi semua, tambah ditambah untuk memberi makna yang lain. Ni dia telah melakukan, kan? Dia telah membuat. Kemudian ini huruf-huruf tambah 10. Dan di lorong ni ana buat lorong fi'il madhi. Fi'il madhi yang ditambah huruf untuk memberi makna tertentu. Ni huruf tambah ni dia panggil ni apa? Huruf tambah fi'il madhi, ya. Fi'il past tense lah. Fi'il madhi past tense semua ni. Anda di sini ada tambah hamzah. Ada tak hamzah sini? Ada kan? Ada. Jadi daripada fa'ala telah melakukan, fa'ala telah buat, telah membuat, fi'il telah membuat. Saya tambah af'ala. Apa? Dia memberi mana apa? Af'ala. Membuat. Bangun membuat. Bangun membuat. Okey, nak tahu beza kita tengok macam ni. Kita kata zahab, zahaba, dia mari pattern mana? Fa'ala kan? Fa'ala. Okey, apa mana zahaba? Telah pergi. Nah, telah pergi. Okey, telah pergi. Saya nak tambah zahaba ni dengan pattern ni. Saya akan buat al-azhaba. Azhaba. Dia maknanya dia apa? Tak dah, bukan saya. Kalau saya azhabu, ada buat. Kalau azhabu saya pergi. Kalau azhaba kita tak ambil pattern. Nanti kita pergi pattern tu. Kita ambil pattern ni af'ala. Ini dia punya wazan penimbang dia. Nanti dulu. One by one. Ke depan dia, kita pun dia lah. Dia telah pergi. Kalau tambah ni, dia telah juga mempergikan. Dia telah mempergikan. Apa makna mempergikan? Contohnya, alhamdulillah. Alhamdulillahi. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Rugi. tak masuk. Pasti dapat. Alhamdulillahilladzi adhaba anni alhamma wal adha. Okey. Ini doa. Alhammi. Adhaba dia guna apa? Anni alhamma wal adha. Apa makna? Nak terjemah. Kita belajar bila tambah azhaba mempergikan. Dulu dia ada dengan kita, kan? Dia pergi kerana terpaksa. Siapa yang memaksa dia? Ada orang yang memaksa dia. Jadi contoh, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak ada alladhi. Alhamdulillahilladzi yang tu.
Allazi itu yang. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang mempergikan daripada kami kesedihan dan kesakitan. Apa makna mempergikan? Menghilangkan. Mempergi adalah menghilangkan, menyembuhkan. Boleh memberi maksud yang daripada asal tu. Takkan kita kata segala puji bagi Allah yang mempergikan daripada kami hamba sedih. Apa makna mempergikan? Menghilanglah. Azhaba tu makna menghilang. Kan saya pergi, zahaba tak sesuai lah kita nak terjemah pergi. Tapi apa muslihat? Apa kaitannya pergi dengan hilang? Kenapa tak guna hilang aja? Kenapa tak guna perkataan azala? Ada perkataan lain, tapi Nabi guna azhaba. Kalau guna azala, mungkin dah hilang sendiri, kita tak kenal Tuhan. Tapi bila guna azhaba, sebab asalnya dia telah mempergikan. Ada orang lain, kita tak nak pergi, dia tolak kita sampai kita kena pergi. Itu azhaba. Ada orang paksa pergi. Kalau zahaba, kita pergi sendiri je. Kalau yang ni, zahaba, dia telah pergi, tak ada siapa suruh, dia pergi je. Tapi kalau azhaba, dia kemungkinan nak pergi, kemungkinan tak nak pergi, tapi dia dipaksa. Dia dipaksa. Okey. Contoh qama. Apa makna qama? Berdiri. Kalau aqama, mendirikan. Apa tak? Qama Muhammadu, Muhammad berdiri. Siapa suruh? Tak ada siapa suruh. Dia berdiri je. Dia nak berdiri, dia ada hak kan? Itu pilihan dia. Tapi kalau aqama, kita ambil ni lah juga. Dia telah berdiri. Yang ni kita tambah ni. Dia telah memperdirikan. Mendirikan. Kalau mendiri, dia boleh diri sendiri. Dia memperdirikan. Didirikan, dia panggil, dia fi'il lain. Ada ni. Dia paksa orang. Jadi aqama ni paksa. Okey, dalam bab semayang, bab puasa sembahyang, dia guna qama ke aqama? Aqama kan? Dalam hadis, faman aqamaha, faman as-salatu imadu din. Semayang itu tiang agama. Faman aqamaha, kan? Sesiapa yang mendiri. Kenapa Nabi guna aqama? Nafsu kita ni malah nak pergi masjid, malah nak semayang, malah nak bangun pagi. Allah sejuk kan? Tapi dia paksa diri dia untuk jenis ibadat yang kita kena paksa semayang. Zakat, sayang duit, kita kena paksa. Sebab atah wazan af'ala. Tawazan af'ala. Tuan-tuan tengoklah semua benda-benda orang tak nak ni, dia kena paksa diri. Kan? Orang yang tak nak paksa diri semayang, dia tak semayang. Sebab berapa ramai tak semayang? Sebab dia ikut diri dia. Dia tak nak paksa. Dia tidak nak wajib ke atas diri dia. Maka dia tak semayang. Salah siapa dia tak semayang? Salah dia sebab dia tak nak paksa. Semayang saya tak nak rasa. Memang tak nak. Bukan Tuhan yang tak nak, saya pun tak nak. Tapi saya paksa. Sebab apa saya paksa? Sebab saya ada agreement dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ustaz, jadi maksudnya bila aqama atau azhaba, tiada unsur paksaan dalam tu daripada fi'il yang geruk ni ataupun anda buat kat sini ni.
Ini tak ada unsur paksaan. Tak, yang ada azhaba tu. Itu ada unsur paksaan. Maksudnya itulah bezanya. Itu beza. Dia kita boleh anggap dia unsur paksaan ataupun tindakan yang lahir daripada diri kita atas pilihan kita. Atas pilihan perjanjian kita kena buat. Jadi inilah yang tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa lain. Tak boleh terjemah. Kalau kita nak terjemah, tak sampai hati. Tak sampai hati. Tak sampai bahasa. Tak sampai maksud. Dia tidak akan, hati kita tidak akan berubah dengan mudah kalau kita hanya terjemah. Dia rasa kering. Rasa kat kering gitu. Oh ya ke? Gitu lah. Tapi bila kita guna azhabah, seolah-olah kita yang salah. Kita yang salah. Jadi gitu yang kita tengok. Nampak tak beza tu? Nampak tak pentingnya bahasa Arab dah? Jadi kita tengok sini. Itu kalau tambah af'ala. Ada yang kedua, fi'il madhi juga, kita tambah hamzah, tambah tasydid. Daripada fa'ila, fa'ula. Ni fa'ala, tapi tambah tasydid. Fa'ala. Payah dah nak sebut. Fa'ala, af'ala ingat lagi. Payah nak sebut. Sebab apa? Benda ni payah nak buat. Payah nak buat. Payah nak buat kan? Lepas tu dia kalau yang tu kena buat paksa, taklah payah sangat berlebar lama buat. Kalau fa'ala satu berat, yang kedua kena buat banyak kali. Yang tu baru membuat af'ala, tapi ikut time lah. Yang ni kena buat fa'ala. Tengok bunyi pun fa'ala. Ada? Nampak kerap tu. Kena buat banyak kali, tapi tidak dipaksa. Kau nak buat, kau dapat. Kena buat, tapi kau buat sikit, dapat sikit. Contoh apa? Fa'ala. Sabbaha lillahi ma fis samawati. Sabbaha. Daripada sabaha. Sabaha yasbahu, mana kita turun dalam kolam, kita berenang. Sabaha. Kalau sabbaha, berenang juga banyak kali. Berenang dalam lautan cinta dengan Allah. Aduh, bahasa dah. Bertasbih tu berenang tu. Orang berenang dia tak ingat siapa. Ingat kepada selamat diri kan. Turun ke air yang besar itu, yasbah, berenang. Tapi kalau lama, dia makin kuat, makin laju kan. Makin melaju tu tak ingat dah. Ingat Allah lah, takut lemas kan. Jadi itu tasbih. Maknanya dalam Quran kita jumpa anzala al-Quran kan. Yang kita jumpa nazzala. Apa beza? Dia anzala, nazala apa mana? Nazala, turun. Kalau anzala, menurunkan. Kalau nazzala, menurunkan juga, tapi acap. Ada tasydid tu acap kali. Jadi kalau Quran dia panggil nuzul, turun. Berapa kali turun? Sekaligus anzala. Bila turun sekaligus? Daripada Lauh Mahfuz ke langit pertama. Nah, dia panggil anzala, dia tak panggil nuzul, dia panggil keseluruhannya nuzul. Quran itu adalah satu nuzul, satu anugerah. Terjemah nuzul, anugerah kan. Anzala turun sekaligus. Dalam Quran kalau jumpa perkataan tak ada tasydid zal tu, makna sekaligus lah. Kalau jumpa nazzala ataupun
yang berkaitan dengan nazzala, mana turun beransur-ansur daripada langit pertama kepada Nabi SAW. Maka kita kena terjemah atas nilai turun daripada langit pertama kepada Nabi. Kalau anzala, kita kena nilai turun daripada Lauh Mahfuz kepada langit pertama. Tak boleh terjemah sama walaupun makna nuzul dua-dua. Apa tak? Itu satu pada masa itu. Pada masa sekarang, anzala apa makna? Maknanya kita telah memiliki Quran. Anzala. Nazzala apa makna pada kita hari ni? Tadabbur. Tadabbur ni nazzala. Kita turunkan sedikit demi sedikit, faham sedikit demi sedikit. Kalau Nabi 23 tahun, kita 20 tahun. kalau 20 tahun, Nabi, kita kuat pada Nabi tau. Nabi 23 tahun terima Quran sedikit demi sedikit, nazzala. Kita 20 tahun. Hebat itu, Jadi nak ceritanya, lamanya masa untuk belajar ni, kan? Jadi jangan duduk tak dapat dah ke, baru main sekali baru. Dapat. Sayyidina Abu Umar diceritakan dia tadabbur surah Baqarah 12 tahun. 12 tahun tadabbur surah Baqarah. Teteh dulu ikut Sayyidina Umar 12 tahun Baqarah. Kalau tak dapat baru kita tahu, memang tak dapat aku. Ni Sayyidina Umar tak sampai lagi tahap dia, duk cakap tak dapat dah. Itu maksud. Nampak tak? Dua tu baru kita bincang dua. Ni buku tu masuk lagi. Ya. Tasdik tu kan dalam lesson yang lepas tu dia double perkataannya 2 kali. Nak dipendekkan jadi tasdik. Satu. Dia kan baba dengan satu saya. Itu lesson tu lain. Itu lain. Itu kalau kita nak, yang pertanyaan tu, kalau kita nak tahu tasdik tu apa, itu soalan dah. Tasdik tu apa? Tasdik ialah dua kalimah, dua huruf yang sama dicantumkan. Satu yang pertama mati, yang kedua hidup. Macam mana nak baca? Yang pertama mati, yang kedua hidup. Nazzala, kan? Nazzala asalnya nazzala. Kalau kita kata ni nazzala dah. Asal nazzala kita nak tulis macam mana? Kita nak tulis nun zala. Nun zai. Macam tu. Kita contoh macam Nazzala. Tapi kalau baca gitu lambat. Ya, nazzala lambat. Nak cepat kena idghamkan yang mati ke dalam yang hidup, maka keluarlah nazzala tasydid. Semua kan macam tu semua. Itu nilai tasydid. Kadang-kadang kita jumpa kalimah hamma, kalimah al-hamma, kan? Tasydid akhir. Hamma, tasydid. Asalnya apa? Hamama. Hamama ataupun hamma. Gitu. Dia 3 huruf. Makna hamma ni asal 3 huruf. Dicantumkan mim pertama yang mati ke dalam yang hidup, jadi hamma. Nampak 2 huruf yang sebenarnya dia 3 huruf. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, baru 2 wazan kita rasa penat dah. Kita kata penat ni sebab umur. Kalau muda-muda dulu tak penat gini. Dah. Salah kita semua. Bukan betul dah tu salah kita, kan? Tapi anda tidak nak kata salah kita. Mengalah sentiasa kita. Bukan salah, mengalah. Boleh lagi Ustaz, tapi penat dah. Kita halu.
kita buat esok pula, ataupun lain kali pula, kan? Itu bukan mengalah, tapi strategi. Strategi sebab kita ni tak boleh makan banyak. Momor 60 ni kena makan sikit-sikit, tapi kena acak kali. Betul tak? Itu juga belajar, tak boleh belajar banyak, tapi kena kerap kali belajar. Kita buat strategi makan. Ustaz, saya makan sikit je setiap hari, tapi saya makan, kalau 3 kali sehari, saya makan 6 kali. Kalau tidak, tak boleh ni kan. Kita ambil strategi itu untuk belajar. Dulu saya belajar 2 kali je, sekarang ni kena belajar 4 kali. Itu sebab umur. Tak ada masalah pun. Dulu kalau belajar 2 kali sebab nak kerja. Hari ni belajar 4 kali sebab kerja tak ada dah. Nak kerja lagi. Allah nak buat lagi dunia. PT cukup dah. PT cukup dah. Ni setakat nak hidup bawah 20 tahun lagi cukup dah. Kan? Tapi nampak lagi. Sebab peluang. Orang pencen ni peluang banyak. Tak ada Tuan Syed. Tuan Syed kata dia orang nak tawar 30,000 gaji. Sehari 30,000 dah. Saya tolak dia. Makna banyak kerja dia. Ada. Dia dulu mengajar, saya bagi lecture 3,000, anda RM30. Beza dah. Tapi dia rasa tak nampak dah dunia. Dia nampak kelas bahasa Arab je. Itu beza kita kan. Kadang-kadang kita nak kejar benda yang tak perlu sangat. Kita tak perlu. Berapa dah? Tapi kalau kita nak api hari ni, pukul berapa siap? Baru 2. Okey. Anak api yang bawah je lah. Kalau ni dia tambah tasydid, yang ni fa'ala. Dia daripada dia madhi. Fa'ala. Dia jadi apa? Tambah apa tu? Tambah sekali kita soalan, ditambah asalnya fa'ala. Tambah alif tak boleh baca. Jadi fa'ala. Fa'ala. Tambah alif jadi panjang fa. Panjang fa. Jadi huruf tambah di sini alif kan? Ada tak alif di sini? Sa'altumuniha? Kat mana? Ujung sekali. Ustazah cepatlah orang lain marah nanti. Ustazah saya cepat ke? Kan? Jadi tambah alif di sini. Kalau tambah alif, kita baca fa'ala. Asalnya fa'ala. Fa'ala. Apa makna panjang? Fa'ala. Contoh dalam Quran. Fa'ala dalam Quran. Qatala. Qatalahumullah. Qatala. Asalnya qatala. Apa makna qatala? Asal qatala. Qatala makna bunuh. Qatala dia telah bunuh. Dia telah membunuh ataupun membunuh. Kita tambah ni, tambah alif daripada qatala jadi qatala. Balik tak ubah. Semua cuma tambah alif jadi qatala. Kalau qatala dia makna saling membuat. Qatala ni saling membuat. Apa makna saling buat? Buat bersama. Dan syaraka, syawara, musyawarah. Musyawarah ni bersama. Jadi syawara, saling membuat ataupun buat secara bersama.
Dalam bab qatala pendek, bunuh. Kalau qatala, dia nak bunuh kita, kita nak bunuh dia. Kita panggil apa? Saling membunuh. Besar lagi? Saling membunuh. Qatala al-Ghazza ma'a Israel wa Israel. Mana berperang? Ghazah nak bunuh Israel, Israel nak bunuh Ghazah. Jadi berperang lah. Dia makna membunuh, berperang. Jadi pentingnya dalam Quran bila kita baca doa, kita rasa kita kena buat kerjasama ni. Adalah doa kita pada pagi-pagi kita guna wazan ni. Doa tadabbur kita. Semua ingat kan doa tadabbur tu? Kan? Tapi belum ambil. Contohnya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Tak ada situ. Lagi doa kita. Rabbana atina min ladun rahmah atina daripada perkataan af'ala ada. Nanti kita cek balik. Wa hayyi lana min amrina. Hayyi daripada hayya'a fa'ala. Ada sentiasa kita guna. Jadi anda tak nak pergi sangat lagi di situ. Nah, kita slow. Itu bahasa Kelantan, slow. Cek bukan Kelantan punya. Ambil bahasa putih. Pokok. Putih pinjam belakangnya tu. Kelantan ambil kau putih ambil Kelantan. Putih ni. Nah, Pokok. nanti kita hanya tak faham, kita gustan balik. Tak faham yang ni, kita gustan balik. Apa nak gustan? Reverse. Ini balik. Patah balik. Jadi kita habiskan dulu Pak kita ulama ni. Jangan bimbang. Kita slow. Nah, dua ni nanti kita habis dulu. Makan nasi tak habis, nanti tak baik, tak ada berkah. Ni kalau tafa'ala, dia tambah apa? Tafa'ala. Pergi asal. Ada fa, ada ain, ada la. Fa'ala. Ditambah alif macam ni. Tambah lagi ta. Tafa'ala. Dia makna sama. Dua ni. Macam ni makna sama cuma yang ni kerap, yang ni sekali, yang ni kerap. Yang ni bekerja sama. Yang ni jarang, yang ni kerap. Dua. Makna saling membuat. Dua-dua tu fa'ala dengan tafa'ala saling membuat. Tapi beza makna kerap dengan tidak kerap. Itu sahaja. Tafa'ala ni kerap. Yang ke last kali untuk hari ni istaf'ala. Ditambah apa tu? Dia tak panggil alif. Yang depan tak panggil alif. Dia panggil Hamzah. Sebab dia wasal. Dia panggil Hamzah wasal. Wastaghfara. Kan? Ditambah Hamzah, ditambah sin, ditambah ta. Asalnya fa'ala. Tambah tiga ni, tujuan ialah meminta. Untuk meminta dia kena tambah Hamzah, sin, ta. Semua ada di atas ni kan. Hamzah, sin, ta. Ada. Untuk minta macam kita kata Astaghfirullah. Hati kita bergerak tu. Kalau kita tak tahu bahasa Arab, Astaghfirullah, istighfar, kita kata istighfar je tak? Tapi sebenarnya memohon kemaafan dari hati ke hati. Itu tidak akan rasa kalau kita tak tahu nilai Hamzah Sintam. Kita minta dari hati ke hati.
maka keluarlah daripada mulut, kan? Keluarlah di mulut. Bermula daripada hati ke hati, daripada hati seorang hamba kepada Allah. Dan hati Allah macam mana? Kita kenal Allah itu Ghafur, kan? Kita minta Allah maghfirah. Dan kita tahu Allah akan maaf kita, dengan syarat hati kita sejujur maaf Allah. Tapi Allah jujur, kita minta tak jujur, tidak akan dapat. Jadi astaghfirullah, hati bermula, mulut menyebut, lalu daripada mulut sebut itu tidak kalah kita semayang, kita puasa, kita tak buat lagi benda-benda yang Allah larang. Itu istighfar lah. Tapi kalau istighfar kita hati tak ada, mulut dah bergerak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab apa jadi mulut saja bergerak? Sebab kita tidak tahu nilai hamzah sin, hamzah sin. Semuakah dalam Quran begitu? Bila tambah hamzah sin ta, hamzah sin ta, makna meminta? Ya, keseluruhannya begitu. Adalah sedikit-sedikit perbezaan tapi tak banyak. Nah, iaitu yang kemudian. Tapi kita ambil secara keseluruhan begitu. Inilah fi'il madhi yang akan kita temui dalam Quran. Ini anda sebut fi'il mudhari'. Dia akan, ini telah, ini mudhari' mana? Sedang lagi akan. Ambil ni. Walaupun pernah sabah. Nah, sedang akan sentiasa. Tengok pada makna. Sedang melakukan, akan melakukan, sentiasa melakukan. Sama. Kan kita ambil af'ala, fa'ala yaf'alu. Kalau af'ala fi'il mudhari' dia automatically, tak ada pilihan kena begini. Yuf'ilu. Fi'il madhi fa'ala automatik, satu je, tiada pilihan. Fa'ala yufa'ilu, tiada pilihan. Tafa'ala yatafa'alu, tiada pilihan. Istaf'ala yastafilu, tiada pilihan. Yang ni je sikit yang masalah. Yang ni semua satu standard. Amar, if'al, if'in, uf'un. Mungkin tiga yang ni. Yang ni af'il je. Fa'il, fa'il, tafa'ul. Ni istaf'in, istaghfir. Masdar, yang ni fi'lam, fa'lam, fa'lam. Macam ini dia banyak sikit. Macam ni pun perubahan. Yang ni satu je. Satu je. Kenapa payah sangat? Satu je tu Ustaz. Yang ni fa'il, satu, ni sama. Marilah apa-apa kalimah lain dia ikut teks standard tu. Satu je pun. Kan? Satu saja. Jadi bila kita belajar buku ni, buku kita ni, baru ambil yang ni baru kita nampak sikit. Kalau tidak ikhlas nampak kan. Jadi yang ni ada kat mana? Ada kat dalam buku kita ni. Tidak semua di kulit akhir sekali tu. Di kulit akhir sekali tu ada sebahagiannya pertukaran ni. Dia tak ada muka surat. Kulit terakhir tu Ustaz boleh dia buat wazan. Wazan. Fa'ala, af'ala, fa'ala, fa'ala, if'alil bihni. In fa'ala, tafa'ala, tafa'ala, istaf'ala. Sebahagiannya kita dah bicara. Fi'il mudhari', fi'il amal, masdar. Itu ada tu semua. Lepas tu Pelaku tu yang bawah tu pelaku tu dia berubah lah. Tuan-tuan tengok. Mana sentiasa dirojak di sini. Ambil yang ini dulu lah. Yang nanti yang baki lagi ada apa? Baki lagi ifta'ala nanti, infa'ala nanti syarah, tafa'ala. Ada 3 lagi tu nanti perjumpaan yang akan datang. Kita akan bahas lagi yang baki daripada ni. Okey. Boleh kan? Boleh.
Yang penting tak ingat tak apa, faham dulu. Faham tu nombor satu. Ingat tu dia proses. Proses ambil masalah sikit demi sikit. Qalilan sara jabalan. Sara qalilan sara jabalan. Macam mana nak tulis? Apa jadi? Qalilan sara jabalan. Sara jabalan akan menjadi bukit. Orang nega biasa kan, dia boleh untung 1 sen je. Tapi kalau ramai mari, sekejap je. Tapi untung RM1, sekali jual untung RM1, minggu seorang mari. Dia nak untung banyak, tapi lama. Gitu. Ya. Sara fi'il madhi. Sara yasir. Berubah sara ni berubah menjadi banyak. Sara jadilah, ia berubah menjadi banyak. Ada soalan ke? Habislah kita. Habislah kita. Sejam juga tak? Sejam. Maknanya tak start lagi lah kita. Hari Jumaat ni nak mulakan Pukul 8 ke 8.30? Setuju ni kita ikrar 8 lah. 8 ke 8 apa setengah? 8 Jumaat? Jumaat juga bukan. Jumaat lepas subuh habis pukul 7.30. Lepas setengah 8. 8.30. Dia cuma 8. Tak boleh lepas setengah. 8.30. Kita ambil 1 jam je. 8 subuh. Okey. 8 subuh. Tak. Tak kata skip boleh. Cakap sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat ustaz mengajar kita hari ini.